Suzy Sheep ialah kawan baik Peppa. Tetapi, walaupun persahabatan mereka tidak pernah diragui, keluarga Suzy adalah salah satu misteri terbesar dalam keseluruhan rancangan ini. Ahli keluarga yang hilang, soalan yang tidak terjawab dan butiran yang tidak pernah dijelaskan oleh rancangan ini. Hari ini, kita akan teliti semuanya. Mari kita mulakan dengan yang paling jelas. Ayah Suzy. Mummy Sheep telah muncul dalam berpuluh-puluh episod sepanjang setiap musim, tetapi Daddy Sheep tidak pernah muncul walaupun sekali. Tidak pernah dalam gambar, malah tidak pernah disebut secara lalu. Ia seolah-olah dia memang tidak wujud. Dan dalam episod Bas Parti Tarian, selepas Peppa memberitahu cara menari dengan seorang ayah, Suzy berkata, "Tapi saya tak ada. Kamu berdiri di atas kaki ayah kamu, tapi saya tak ada." Jika kamu berdiri di atas kaki ayah kamu, Lebih mengisahkan ketiadaan seorang ayah. Dalam rancangan di mana hampir setiap keluarga mempunyai kedua-dua ibu bapa, ketiadaan itu memang pelik. Jadi, di manakah dia? Ada beberapa teori. Yang pertama ialah ayah Biri-Biri telah meninggal dunia, yang menjadikan ibu Biri-Biri seorang balu. Keluarga yang telah kehilangan seseorang selalunya mengelak daripada bercakap tentang mereka untuk mengelakkan kesedihan, yang boleh menjelaskan kenapa tiada siapa dalam rancangan itu pernah menyebut tentangnya, malah Suzy sendiri pun tidak. Teori kedua ialah perceraian. Dan berdasarkan hakikat bahawa Suzy sendiri pun tidak menyebut tentang ayahnya, jika ibu bapanya benar-benar berpisah, jelas sekali ia bukanlah perpisahan yang baik. Apa pun yang berlaku, rancangan itu langsung tidak pernah menyebut tentangnya selama lebih 20 tahun. Tetapi inilah yang membuatkan ia lebih pelik. Daddy Sheep bukan satu-satunya lelaki yang hilang dalam keluarga ini. Setiap saudara mara yang kita diperkenalkan di sebelah Suzy, semuanya perempuan. Kita telah bertemu dengan Mummy Sheep, kita telah bertemu dengan Granny Sheep, kita telah bertemu dengan Charlotte, sepupu Suzy. Tetapi tiada seorang pun ahli keluarga Sheep lelaki yang pernah muncul. Ini menimbulkan satu persoalan yang jelas. Bagaimana itu boleh berlaku? Suzy mesti ada seorang ayah. Mummy Sheep juga mesti ada seorang ayah. Charlotte mesti ada ibu bapa di suatu tempat. Di manakah semua lelaki itu? Sesetengah peminat telah membawa teori ini ke arah yang sangat gelap, mencadangkan bahawa ahli keluarga Sheep lelaki mungkin telah disumpah bahawa sesuatu sentiasa berlaku kepada mereka sebelum mereka berpeluang muncul di skrin. Ia kedengaran keterlaluan. Tetapi, apabila setiap seorang saudara lelaki hilang dalam seluruh keluarga, sukar untuk tidak tertanya-tanya. Sekarang mari kita bincangkan tentang episod di mana keluarga Sheep hampir meninggalkan bandar Peppa selama-lamanya. Dalam episod Suzy Pergi, Mummy Sheep menerima tawaran kerja di seberang dunia. Dan dia benar-benar bersedia untuk menerimanya, mengemas barang, mengucapkan selamat tinggal, bersiap untuk meninggalkan segala-galanya. Episod itu tidak pernah memberitahu kita apa sebenarnya pekerjaan itu, tetapi apapun ia cukup penting sehingga Mummy Sheep sanggup mengubah seluruh hidupnya untuknya. Akhirnya, tawaran itu dibatalkan melalui satu panggilan telefon pada saat akhir. Dan di sinilah ia menjadi menarik. Apabila Suzy bertanya sama ada ini bermakna mereka akan tinggal di bandar Peppa selama-lamanya, Mummy Sheep berkata ya. Tetapi, dia tidak kelihatan lega. Dia juga tidak kelihatan gembira. Dia kelihatan seperti seseorang yang baru sahaja kehilangan sesuatu. Dan reaksi itu telah membawa kepada salah satu teori paling menarik tentang keluarga ini. Bagaimana jika tawaran kerja itu berada di bandar yang sama dengan Daddy Sheep? Bagaimana jika alasan sebenar Mummy Sheep ingin berpindah bukan kerana kerja itu, tetapi kerana peluang untuk berada dekat dengan suaminya semula? Dan jika itu benar, sesiapa atau apa sahaja yang menghalang tawaran kerja itu daripada menjadi kenyataan sebenarnya telah memerangkap Mummy Sheep di Peppa Town secara kekal. Diamnya selepas panggilan telefon itu terasa kurang seperti kekecewaan dan lebih seperti seseorang yang baru sedar bahawa dia tidak akan pernah dapat keluar. Sekarang, inilah satu misteri yang tiada kaitan dengan saudara mara yang hilang dan semuanya berkaitan dengan tingkah laku Suzy sendiri. Dalam satu episod, kura-kura Dr. Hamster terperangkap di atas pokok yang tinggi dan setiap watak mula memikirkan cara untuk menurunkannya dengan selamat. Setiap watak kecuali Suzy. Kerana penyelesaian Suzy dari awal lagi sangat mudah. Hanya tebang pokok itu. tebang pokok itu. Sekarang, jika didengar begitu saja,
Ia mungkin hanya kedengaran seperti seorang budak yang tidak benar-benar faham akibatnya. Seekor kura-kura yang jatuh dari pokok yang ditebang sudah tentu akan cedera. Tetapi, Susi terus mencadangkannya berulang kali, walaupun watak lain memanjat pokok itu untuk membantu dan akhirnya terperangkap juga. Pada ketika itu, menebang pokok itu bukan sahaja membahayakan kura-kura, malah akan menjatuhkan setiap orang yang terperangkap di atas pokok itu bersama-sama. Dan Susi masih tidak mahu mengalah. Tebang pokok itu! Tidak! Ini bukan jenaka sepintas lalu yang dilontarkan dan dilupakan begitu sahaja. Episod ini terus kembali kepada perkara itu. Dengan Suzy mengulangi cadangan yang sama berulang kali, seolah-olah tidak peduli berapa banyak nyawa yang akan terancam jika ada yang benar-benar mendengarnya. Ini menimbulkan persoalan. Kenapa Suzy begitu mahu pokok itu ditebang? Adakah dia hanya seorang kanak-kanak yang berfikiran satu hala dan belum benar-benar mengaitkan ideanya dengan bahaya yang terlibat? Atau adakah ada sesuatu lagi yang sedang berlaku? Sisi Suzy yang muncul seketika dalam satu episod ini dan tidak pernah kelihatan lagi. Rancangan itu tidak pernah menjelaskan motifnya. Ia juga tidak pernah mengakui bahawa cadangannya itu membimbangkan. Ia terus berlalu begitu sahaja. Apapun sebab sebenar, obsesi pelik Suzy terhadap pokok itu kekal sebagai salah satu detik paling mengganggu dan tidak terjawab dalam keseluruhan siri ini. Ini satu perkara yang kebanyakan orang tidak pernah fikirkan. Suzy mempunyai seorang kawan hayalan bernama Leo Lion. Dia muncul dalam satu episod dan kemudian tidak pernah disebut lagi. Yang mana agak pelik kerana kanak-kanak biasanya tidak melupakan kawan hayalan mereka begitu cepat. Tetapi, baru-baru ini, watak baru telah diperkenalkan dalam rancangan itu. Lorenzo Lion. Spesies yang sama, nama yang hampir sama dan ini telah mencetuskan satu teori bahawa Leo dan Lorenzo sebenarnya adalah watak yang sama. Bahawa entah bagaimana kawan khayalan Suzy telah menjadi nyata. Dan apa yang membuatkan ini lebih menarik ialah Lorenzo Lion mempunyai ibu bapa yang telah bercerai yang terasa seperti ia boleh menjadi cerminan langsung kepada situasi Suzy sendiri dengan Daddy Sheep. Seolah-olah Suzy tanpa sedar telah mencipta seorang kawan hayalan yang keluarganya mencerminkan keluarganya sendiri. Dan apabila kawan itu entah bagaimana melangkah ke dunia nyata, dia membawa bersama keadaan keluarga yang sama. Sekarang, mari kita bincangkan sesuatu yang jarang dibincangkan, iaitu betapa kayanya sebenarnya keluarga Biri-Biri. Ibu kambing tidak pernah menunjuk-nunjuk tentang wang, tetapi buktinya jelas kelihatan. Dalam satu episod, keluarga kambing tinggal di dalam kemah di sebuah festival yang sebenarnya lebih seperti sebuah apartmen lengkap dengan TV moden dan bilik mandi. Dan dalam episod di mana nenek kambing berpindah masuk, kita dapat melihat bahagian dalam rumah mereka dengan jelas buat pertama kali. Ia adalah sebuah rumah yang sangat besar untuk sebuah keluarga ibu tunggal. Dan kemudian ada saat di mana Susi dengan santai menyebut bahawa membeli barang itu mudah. Anda hanya perlu klik satu butang di komputer ibu kambing. Ibu kambing jelas mempunyai wang. Tetapi dari mana datangnya wang itu? Rancangan itu tidak pernah menjelaskannya. Satu teori ialah kekayaan keluarga kambing datang daripada bulu. Bahawa mereka sebenarnya adalah pembekal di sebalik semua produk bulu yang dijual di kedai-kedai Ciarnak. Jika itu benar, keluarga kambing mungkin merupakan salah satu keluarga terkaya di Bandar Pepa secara senyap-senyap membiayai seluruh industri dari belakang tabir. Dan kemudian, ada impian Susi untuk menjadi seorang jururawat. Kebanyakan watak dalam Peppa Pig mempunyai sebab yang mudah dan ceria untuk cita-cita kejayaan mereka. Tetapi impian Susi terasa berbeza. Dia bukan sekadar berpura-pura menjadi jururawat sekali-sekala. Dia kembali kepada cita-cita itu berulang kali dengan kesungguhan yang terasa sangat peribadi. Dan dalam episod bertajuk Hospital, apabila Pedro dimasukkan ke hospital, Susi membuat komen bahawa orang sakit boleh tidur untuk masa yang sangat lama. Ia adalah jenis butiran khusus yang hanya seseorang dengan pengalaman sebenar akan katakan yang membawa kepada satu teori yang benar-benar agak menyedihkan. Bagaimana jika ayah kambing tidak mati dan tidak bercerai tetapi dimasukkan ke hospital? Bagaimana jika dia telah berada dalam keadaan koma di suatu tempat di luar Bandar Pepa selama bertahun-tahun? Ia akan menjelaskan mengapa Suzy bermimpi untuk mengembara ke seluruh dunia. Dia sedang mencari ayahnya. Ia juga akan menjelaskan mengapa ibu kambing begitu hancur hati apabila tawaran kerja itu tidak menjadi kenyataan. Bandar baru itu mungkin tempat di mana ayah kambing sedang dirawat.
Dan ini juga akan menjelaskan mengapa Suzy begitu bertekad untuk menjadi seorang jururawat. Dan akhirnya, mari kita bincangkan tentang bilik tambahan itu. Di rumah Suzy, terdapat sebuah bilik yang dikhaskan hanya untuk mainan. Tiada watak yang tidur di dalamnya. Tiada penjelasan pernah diberikan mengapa bilik itu wujud. Di rumah Peppa, Peppa dan George berkongsi bilik. Ruang digunakan. Tetapi di rumah Suzy, terdapat satu bilik yang kosong sepenuhnya. Kenapa? Satu teori mengatakan bahawa bilik itu sebenarnya untuk seorang lagi anak dan bilik itu memang sepatutnya menjadi bilik tidur kedua. Satu lagi teori pergi lebih jauh. Bahawa di suatu tempat di luar sana, Suzy mempunyai adik-beradik yang kita tidak pernah jumpa. Seseorang yang kadang-kadang datang melawat dan menggunakan bilik itu apabila mereka datang. Rancangan itu tidak pernah membincangkannya. Seperti banyak perkara tentang keluarga kambing biri-biri itu, bilik itu hanya duduk di situ dengan senyap, menunggu jawapan yang tidak pernah datang. Jadi, itulah dia. Keluarga kambing biri-biri adalah salah satu yang paling misteri dalam seluruh Peppa Pig. Adakah rancangan itu akan menjawab mana-mana soalan ini? Kami sejujurnya tidak tahu. Tetapi seperti biasa, kita akan jumpa anda dalam video seterusnya.